Untung RM36,000 dalam masa 14 bulan tanpa sedar. Bayangkan awal tahun 2024 anda ada RM100,000. Dengan jumlah ni anda boleh beli sekitar 300 gram emas. Tapi hari ni dengan RM100,000 anda hanya dapat beli 220 gram emas sahaja. Bezanya 80 gram emas bersamaan RM36,000 dalam hanya 14 bulan. Simpan emas bermaksud kaya dalam senyap. Jika anda simpan RM100,000 dalam bentuk emas, anda sudah pun untung RM36,000. Tapi anda tak akan rasa kaya. Kenapa? Pertama, keuntungan tak nampak dalam akaun bank. Kedua, tak ada duit lebih untuk dibelanjakan. Itulah kelebihan emas, ia menyimpan nilai dan kekayaan tanpa anda sedar. Kalau RM36,000 ni dalam akaun bank ataupun mana-mana pelaburan lain, mungkin anda dah tergoda untuk berbelanja. Sebab itulah orang yang simpan emas jadi kaya dalam senyap. Bukan kerana emas bertambah, tapi kerana kekayaan mereka tak bocor. Nak jadi salah seorang yang tersenyum lebar tahun depan? Saya pasti tahun depan kisah ni akan berulang. Cuma dengan angka yang lebih besar. Jika anda masih bertangguh, anda mungkin akan rugi lagi. Jadi jangan tunggu, mulakan langkah pertama anda hari ini. Rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.